Ramadan adalah bulan penuh barakah. Ia bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga mendidik kita menjaga adab sesama manusia. Mari kita lihat bagaimana sekumpulan sahabat menegurkan semilik mereka yang tidak berpuasa dengan cara yang baik. Hai, Assalamualaikum semua. Dah masuk zuhur ni, jom kita solat sama-sama. Waalaikumsalam, Beca. Beca, panas doh hari ni. Memanglah, kan Ramadan. Tapi insyaAllah besar ganjaran kalau kita sabar. Weh, aku nampak kau makan. Kau tak puasa ke hari ni? Sebenarnya aku memang tak puasa. Aku bukan sakit, tapi aku tak tahan lapar lah weh. Tak apa Sofia, kami faham lapar tu memang ujian. Tapi kan puasa ni ibadah wajib. Kalau bukan sebab syari'i, berdosa tau tinggal puasa. Kau kena buat, jangan nak lemah sangat. Kalau penat, rehat lah. Kalau haus, kurangkan aktiviti luar. Betul tu, puasa bukan untuk kita tahan lapar je, tapi untuk kita bersabar supaya kita dapat dekatkan diri dengan Allah. Aku tahu, tapi kadang iman aku lemah. Aku rasa macam susah nak istiqomah. Sofia, tak apa. Sebab itulah kita kena selalu mengingati. Apa kata besok kau bangun awal, lepas tu kau sahur, masa sahur tu kau try lah makan makanan berhasiat. Let's say, mungkin kau boleh kurangkan rasa lapar kau. Kau kena ingat juga, ramai orang miskin yang setiap hari lapar tanpa pilihan. Kita ni diuji sebulan aja. Terima kasih korang sebab nasihatkan aku dengan baik, bukan marah-marah. Sama-sama. Kita kan kawan, kena saling tegur. Esok kau cuba puasa ya, nanti kita support kau. Alhamdulillah, semoga kita istiqomah sampai akhir Ramadan. InsyaAllah. Terima kasih korang jadi kawan aku. Dalam korang jadi kita solat bersama. Daripada kisah ini, jelaslah bahawa menasihati rakan perlulah dengan hikmah dan kelembutan. Semoga Ramadan kali ini menguatkan iman kita, mempererat persahabatan dan mendidik kita menjadi insan yang lebih baik.